Ini baru 6. Okey, Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat datang dan kembali ke Karisma Channel. Kepada anda yang baru mengikuti channel ini, jangan lupa like, share, komen dan subscribe. Tekan butang loceng untuk notifikasi video terkini. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang baru bersama dengan kita selama ini. Alhamdulillah. Alright, hari ini kita nak pergi jalan-jalan. Nak pergi ke JB. Kita akan pakai train ke JB. Jam pukul 7.55 kita punya train ke JB. Bukan buka. Hah? Beg tu. Kok Dia aja. bukan buka sendiri ke bang tu? Bukan. Oh, tahu depan je lah. Bukan sendiri tadi, tapi sebagai tekan saya sensor. Ini first time aku guna kamera Ride Pro S1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita train, no? Oh, train. Besok, Ke Sentral. besok. Berapa jam dah? Dapat berkemih ke atas train? Ada train 4 jam. Hah? 4 jam. Malam saya pun tak tahu. Ngambil Dah. kos yang selesai lah. Oh, Tahu anim detektif. ada train ke. Oh, kita pakai kereta mewah ini hari. Cari kereta putih daripada kereta merah datang. Passenger seat belt. Oh, marah ni. Oh, malah. Oh, katanya belah KSN. Itulah masih terkial-kial nak pasang kamera tu. Konon dia lah. Lambat sikit tunggu kamera ni nak connect. Sebab dia kena connect dengan apps ni dulu, baru kita dapat recording. Baik, kita dah di KL Central. Jam sekarang pukul 6.22. So, aku pun tak tahu dekat mana nak masuk ni. Belum ada orang kita nak bertanya. Sini pun ada untuk KTM. Mungkin kita turun bawah lah lepas ni. Kita tengok macam mana. Departure gate mungkin sana pun ada. So, nanti kita check. Right. Bateri 95%. Jadi kalau aku off masih recording juga. Mana anim tak? Jalan ni. Dia cari tempat mana masuk. Aku beli tripod yang beli di Eco Shop. Tapi kamera ni kau goyang lah. Tapi kau boleh buat lah. Layan je lah ya. Kita minta tolong Go Alfi hantar kita. Dia tadi baru balik dari KLIA. So itulah awal pukul 6 pagi kita minta dia ambil. So dia pun dapat rehat awal. Mungkin sebelah sini lagi dah. Next tak? Ha? So gitu. 50 gate tutup. Paling lewat tu jadi 50. Paling awal Paling awal sekarang. Panas nak debah lah. panas lah. Go debah lah. Cari tempat minum. Mana cari tempat. Okey. Jadi pada yang tu jadi 50 paling gate tutup. 50 paling lambat ni. Gitu. Jom setengah lah sekarang. Boleh. Kita
Terima kasih dengan Bro Alfi sebab dah hantar. Kita nak tengok lah. Baby tu 6.25 tu betul. 6.25. Macam mana perjalanan kita punya kamera ni. Kami lupa bang gembaknya pun magnet nak tahu dekat baju tu. At the scene. Aku beli kamera ni dari orang lah masa aku di Kuala Terengganu tu. Marketplace je, murah alhamdulillah. Kita tengoklah prestasi dia. Ini terang. Tak minum lah. Tak nak tidur. Oh, ada makanan sih. Ricciamo. Wow. Style. Itu merah. Ricciamo. Dia sedang Di dipasang. sini. Itu merah. Karipap. Aku memang tak dapat tengok karipap. Bisa dagang. Mahal ke Ricciamo tu? Jom, jalan lagi. Masa lagi banyak tu. Kita masih banyak masa. Apa angin? Mageng kali tu. McDonald. Donald lah. McDonald. Kita bukan KTM ke tu? Tapi tak Batu Cave deng. Oh, ada lah. Ada Malim. Ada tak tahu duit dalam tong itu. Tapi kami sendiri ada cash lagi. Ini nak member. Kita juga cash kita. So itulah pengakhirannya kita duduk di McDonald. Tapi aku tak tahu di Ricciamo tu. That's right. Ini dia repot tu ingin nak. Dua pakai baju Terengganu lagi. Kita makan dulu. Ada. Okey, kita dah di dalam departure hall KTM. I2. Jom kita masuk. Air tu tinggal. Ada slot nak? Ada slot ni. Tak senang tu. Kita punya first time pakai KL2 JB Central. KL JB Central. Sebenarnya kita orang ingat train ni laju macam ETS yang pergi utara tu. Tapi yang ni tak lah guys. Tak tahulah kenapa. Belum lagi dapat speed up mungkin. Turun guna escalator. Siapa tu? Enaknya senyum. Perempuan bertudung tu. Wow. The stewardess.
So kecil dia. Ni kita cari kita punya coach ni. Coach berapa? Nombor berapa? D ke? Time. Lain kali kalau ada peluang, cari berapa ataupun coach yang dekat dengan dia punya kantin tu. Oh, ada toilet. Ada toilet. Tengok depan kah? Belah ni. Toknya. Kami apa? Tok D. Buat sini. Tok D. Kami ambil forward. Forward maksudnya nak ke depan. Nasib baik juga Anim pandai beli tiket tempat duduk ni facing forward, mengalah ke tempat yang kereta api ni menuju lah. Bukan terbalik. Kalau terbalik tak best guys. Kita pernah rasa masa pergi ke Tanjung Malim itu. Wah, ni duduk belakang. Betul lah betul ni. Betul lah Pak. Dia macam kalau kat utara, ambil nombor besar. Nombor besar. Oh, Maksudnya nombor besar, nombor seat besar. 20 lebih. 7 ke atas. Tapi kalau ke selatan, ambil nombor kecil. Online kon orang dah masuk tu. Aduh, pingsan orang lah. Nak khabar Argentina, lupa memang cek. Push A, B. Oh, dekat. Okey, jauh je. Push apa nama? A, B, C. Penuh. Penuh. Oh, penuh. Dapat di Bangkok ke situ? Pakai kecil. Ada kita mabuk.
recording. Aku nak off kamera jadi recording. Jam 7.40. Kenapa tu ada ikut terus? Okay lah. Supaya connect. Masih satu sama. Lionel Messi. Pada 7.45, 10 minit. Mudah-mudahan dapat video. Oke, sekarang udah 8.55. Tren dah jalan. Pakai baju Terengganu baju. Yang sebelah pun sama. Messi, Masih Sri satu sama. Masa tambahan 8 minit. Following destination station for this train is JD Central. Next station. Bandar Tasik Selatan. TBS lah. Ada yang berhenti TBS ni. Okey, kita dah sampai. Jam sekarang pukul 12.27. Aku masih nak check it out. Mana kafe tu? Laya ya. Hah? Bagus tak video tu? Tahu dia. Tak jadi queue panjang. Tok pun queue panjang. Apa tu? Roti boy apa? Now baking ni nak beli. Oh, KFC. Oh. Itu yang muih RM1. Tempangnya dan RM100. Sorry. Across the distance. Dia satu dekat Pezzo. Dia peminat Pezzo ni. Pengen setengah. No, sakit gigi tu. Daddy, sit down. Big Daddy. Oh. Tok nak BBQ Bonanza lah. Lagi ni. Ke ataupun Cola Hawaiian. Supremo ya. Macam best. Oh tak. Ni nak harganya mahal. Tok mushroom. Ya. Tok pun. Oh.
Ano pun best chicken delight tu? Mau yang besar besar ya. Supremo satu. Pezzo. Cash QR. Ya boleh. Yes. Bukan. Ya, kad. Hah? QR. Salah. QR. Tahu duit dalam tersinggo ada. Senang. Anim kalau part macam ni memang dia kelakar. Orang Sarawak pada cali banyak tu. Part macam ni bahaya dia ni. Wherever you are, I believe. Kita punya next schedule, kita punya ferry tu pukul 5.30. Tu yang masa banyak ni. Banyak mau makanan. Cari benda-benda yang biasa, laksa Johor ke. Betul tak? Banyak pasal lagi nak? Banyak orang. Sikit lah kita ambil Grab ke. Nah ya. Jadi lama sangat tutup kan. Hari pukul 7 keluar 12.30 jam. Berapa jam? CAB Empat tu. City Center. JB punya gym. JB. JB punya gym. Tak ada ampun loh. Ada angin, tak ada ribut. Kita dari istana JB Central. Sekarang kita pergi sebentar. Bersambung dengan Holiday Inn, bang. Oh, belum siap ya? Exhibition. Puri. Bukan puri, apa nama? Pop puri.
Memang bau. Tak lapar tu dah. We are hungry. We are hungry. Nah, saya ada jual kem. Itu food court mana? Food court di sana sudah tutup loh bos. Oh, tak Ada ada. restoran ada, food court sudah tutup. Atas. Okey. Itu food court itu, Bang. Macam mana boleh tutup? Jangan duit Indon bapak. Buat 3 je, turun lagi. Mari buat 3-2. Buat 2-7. Buat 3-3. Buat 3-3 kat yang kita bayar ya, buat 3-2. Mary berang. Untuk lagi turun, buat 2-7. Ya. Richies. Padap dah JB tu bang. Banyak orang. Juga tu yang makan juga. Allah. Lokal nilai. Ni kita nak cari makan, tapi nanti ujung-ujung kita balik ke sini juga. Makan simple je. Ya. Laksa prawn pasta. Signature prawn laksa. Tu. Bukannya ya? Oh. Mana ya? Sama. Ya, Thai Express. Oh, bahagia juga ding. Itu banner sana. Nasi lemak? Ni sedap ni. This one nice. Nice bro. Hah? Oh. Okey. Kita jalan dulu tengok option. Belum kena selera ke? Express. Banyak lagi Belanun ada. Orang makan bezos tadi. Jalan-jalan dia makan bezos. Tutup. Macam nak dekat dia. Iyo, ni apa namanya? Grill. 1990 RM20. Tengok tu ya. Oh, lebih suka orang pergi kedai tu. Ricis sih banyak orang, ricis.
Orang tak dibuy. Ya, kedai roti. Tu macam best tak? Hah? Fry chow tai. Nasi goreng, fried rice. Best eh? Tu kedai yang saya ada. Saya ada di KL. Si tahulah, si jumpa. Ada? Rempah di. Fried rice dengan sate. Oh. Chow fried rice. Halal kah? Okay nak? Okay. Halal ya? Boleh makan? Kita punya bahan-bahan semua halal. It's just that kat sini belum dapat Certification. Still under application. Okay. Still under certification tapi halal lah. Reflexology je. Banyak aja. Sebenarnya guys, belum ada yang kena pada tekak kita ni. Itulah masalah. Makan. Enak topi. Dia aja topi haji. Favorite na to, red signature. DIY. Wala lagi apa. Ay, sushi rin. Zenmai. Mr. Sotong ba? Sweet boy. Yeah. Mr. Sotong na. Oh. Sushi Zenmai. Bukan nama kita pun apa? Dan Tapi kita pun lain. terus ya. Ya terus. Habis ada French. chicken. Jadi dong ya. Komta. JB ada komta tu. Korea. So now kita sambung kita punya pencarian. Maklumlah kita first time datang sini. Komta JB. Zenmai. Aku mau pergi cari kedai makan no TikTok lah dari YouTube. Cari tempat duduk lah. Makan ya tu. Ya tengah-tengahnya ada kursi.
Japanese restaurant. So ni dah dekat-dekat nak mengalah dah ni. Tak tahan cium bau pezo juga. Bambu dah mahal ya. The dim sum place. So ramen ramen stall Ground floor. ground floor. Press and go. Ada deh Mr. Roti Coffee. Betul. Ground floor. Itu dapat bayar. Itu sudah nampak. Mudah kita limpas ya kan. Chow. Berapa kita tu? Kita di level 2. Tidak ada ground floor. Oh, ini nak. Chow itu bah okey. Chow tu Nasi goreng. tu ada dekat ground floor. Banyak restoran. Kita mau tengok dim sum plus. Tu ni bah lah. Si Zenmai. Sini tenaga Zenmai tu. Ya. Sebelah boleh. The dim sum plus ground floor. Ini lift. So lift kan? Kan. Okey lift. Penat lah tu. Baru je jalan sikit. Jadi kita buat. Okay. Oh. Nanti tengok pengakhirannya kita makan dekat mana ya. Dalam lift. Ujungnya kita pilih Thai Express. Dengan Bozo.
Kini kita berada di mall yang di sebelah Komta tadi. Johor Bahru City Square. Macam masih construction je. Oh, masih construction. Belum siap. Tu anak connection na. Dari atas nangga connection dia nak. Tapi dibukanya debah dah. Mesti konsep ada tempat pergi no. Popom. Kalau kita masa jalan buang air nak. Oh, macam Riau. Ayah ada main entrance tu. Giordano. Ada Decathlon. Johor Bahru City Square. Kita dah makan tadi, makan Thailand. Thai Express. RM57. Sini mana gaya the entrance. Sini. Tu, Burger King. Tu ada jual lah. Macam siang tadi gym gila. Otot saya ada ya. Saya ada kereta lalu depan. Ni kita nak cari pot untuk dapatkan Grab. Tapi people can walk ah. Besar je hotelnya. Tapi tu besar nak kita pun belakangnya lagi. Kecil sebelah ni. Sebelah Jomlah dari Belanda. Ha? Mau jalan ke sini. Asia orang Asia. Apa Nana? I said no. Cuba nak kau kalau kau ambil di dua tu apa yang charge Asia right tu. Adakah sama dengan shop dalam shopping mall? Ya, jam tidak tu. Banyak pelancong juga. Macam kita lah pelancong. Apa? Tak boleh ke? Okay. Si keren gila. Citrus Hotel. Ada Citrus. Kuat goyang kali kamera tu. Saya dah lihat juga. Kamera murah. Siapa lagi sih? Citrus Hotel lah. Citrus Hotel. Kan kita ada sikit hotel lah kita tidur lagi ada. Merlin Tower. Sebenarnya kayak ada ambil ke bawah. Yang renovate ke? Oh. Okay lah, situ je lah. So kita ambil Grab dari sini. So kita decide untuk pergi awal lah dekat tempat ferry tu daripada lambat-lambat. Nak pergi ke Berjaya Waterfront
mau dalam Grab. Betul nak kita lalu kan. Betul ya. Hotel terbelakang Nun. Kita melintas tu, fikir kita masa yang saya dah kereta. Nun ya. JB Central depan. Starbucks. Abang duduk mana? Dari KL lah. Oh, Tapi saya orang Sarawak. you Sarawak mana? You orang Sarawak kan? Tu saya tengok you punya queue Miri. Miri. Saya Kuching. Kucing. Saya pun bawa Grab ke KL. Tapi kereta bawah bagus sikit lah. Bagus sikit kalau rajin lah. Kalau tidak rajin, bukan tidak rajin lah. Kalau you tahan, Yalah. sana jam lagi kuat lah. Betul. Okey lah. So lama sini ya? Saya 30 lebih tahun tu. Hayya. Bukan orang. Sudah ada cucu itu. Bukan orang Kuching sudah itu. Tak ada balik Orang sudah. JB sudah itu. JB lah JB. JB ya. Sini JB banyak orang Sarawak. Ya. Semua family sini sudah lah. Ya, betul. Saya abang semua sana. Saya bini anak sini lah. Adik-beradik masuk. Ya. Saya bini transfer Ya. kerja pergi KL dari Miri ya. Itulah saya orang semua ikut lah. Sebelah RTS link to Singapore, JB Singapore. Singapore sebelah. Ini Singapore. RTS link. Ya, lah Berjaya Waterfront. That's why lah. Nak sebelum tu ada Setulang, Berjaya. Sepanjang-panjang. Setulang lah tu. Sekarang kita berada di Berjaya Waterfront Shopping Mall yang bersambung dengan ferry terminal. Jadi hari ini kita nak pergi ke Batam. Kita nak pergi Batam, Riau. Market. Ada dekat dia tu. Apa namanya? Prem Mall. Hot Market. Oh, situ ada makan tu. Bread of. Kosong ke kedai. Batam. Get 1 3. Nanya deh, Batam Harbour Bay. Tak menanya apa, package ke? Package pergi Islam. Day one trip kah? One day trip kah? City tour. Apa macam ni tak nyebut dulu ni? City tour. Macam ni? One day city tour. Macam ni tak nyebut. Yalah, jadi tu ada juga Kita pun package solo apa. Mugu tour, Mugu trip apa. Day trip. City tour. Kita sebelum beli tiket dulu.
Aku ni target nak cari tempat duduk je guys. Lepas dah duduk nanti baru kita dapat fikir macam mana lagi. Cik, kita memang apa nama tempat tu? Paradise. Dalam ni ada tempat duduk. Kita dah bersedia untuk menunggu sampai ke waktu kita punya ferry tu 5:30. Tapi Hani pergi check tiket dulu. Memang perlu kita pergi check in ni guys, sebab ada kena bayar something tu, tax ke apa. Baru dia bagi kita QR untuk kita masuk. So kita tengok apa yang jadi lepas Hani pergi ni. Alhamdulillah kita berpeluang untuk tukar tiket lebih awal. Sebenarnya kita pun pukul 5:30 tapi kita dapat tukar 3:30. Jam sekarang 3:10. Sedap kan? Wait in the waiting area until your name is called. Kami ingat di sini tempat menunggu berbaris. Oh betul lah ya. Sini ya. Ya, kita. Mana mana? Coba banyak di depan tu. Macam lain dia pasport pegang saya tu. Perhatian. Ha. Inilah panggilan kepada Haris Farida bin Muhammad Hadi, Yumi Hartati, Kuang Dai, Nurhani binti Ibrahim yang memiliki PDB Hok 5 ke ingat beratur sana juga. 3:30 petang. Ha. Sila masuk ke balai perluasan dengan segera. Aku tak faham lah kak. Sorry kak. Perhatian. Ini adalah bagian kepada Haris Farida bin Saya punya Muhammad nama tu. Hadi, Yumi Di mana? Hartati, Kuang Dai, Ha? Nurhani binti Okey. Ibrahim yang memiliki PDB. Yang sebelah mana? Tok kah? Maklumlah kali pertama. Sini ya, Harbour Bay. Harbour Bay sini ya. Alright. Harbour Bay. Duduk mana-mana kah bang? Mana-mana saja boleh. Gampang sekali lah. Secok lah. Lah panas. Sampai Kenapa? sampai kan kita duduk. Sebab iyalah kami yang mau di depan.
Bagilah saya tengok aircon. Okey, kita sudah dalam kereta. Mana dekat ni? Oh iyalah, kita duduk situ. Cari nak cermin ni. Penuh je. Sama kah? Tak ada orang? Tak ada orang. Betul juga guys, tak ada window depan tu. Mana nampak? So kita pindahlah dekat sini. Baru nampak. Nampak laut. Benar juga. Ini pening dah pala kita. Kan dia apa? Tiga setengah nak. 3.40. Ini aku kepo guys. Orang belakang bertanya, aku dengar. So aku pun nak tahu apa benda tu. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Maggi. Kalau Malaysia Maggi kan. Toilet di mana? Toilet belakang. Rupanya dia jual Maggi, mie Indon yang dalam cup tu. Oh, sejuk ada? Saya botol. Berapa satu? 3,000. Satu untuk mau. Tapi kita masih kenyang. Jadi kita beli kudapan lah, keropok-keropok. Itu lumayan. Ada lauk shake. Pucuk harum. Tunggu. Tapi mana gelas yang tipenya patah itu? Di mana? Bang isi sendiri boleh dekat ya tadi. Itu JB deh. Yang itu Singapura. Ada kapal lagi sebelah. Siapa zoom betul? Panjang juga pun belum. Dan ada Kang. Ocean Dragon.
Nanti ada anak kapal tu tunjukkan QR. QR ni semua rakyat Malaysia, orang Malaysia perlu isi QR itu. Sudah mau sampai. Kalau udah diisi QR tadi tu pastikan ada dapat QR untuk kita scan nanti. Sangka. Ya, tengok dia buat. Kabar baik. Besar juga kapal tu. Marine House. Oh, sorry. Sebelahnya restoran sederhana terus. Arrival. Ini hanya kapal kita. 2,5 jam lah perjalanan. 2,5 jam. Mungkin ada delay ni. Gelombang tinggi ke apa. Wayanya pun signboard Harbour Bay. Terus kalau nak macam nak Tanjung Pinang kan, Oh, mana pendak lah. macam lah, kita juga dari situ saya ada semalam. Oh, Untuk punya mall. Tanjung Pinang ingat tak? Zillion ada di Tanjung Pinang dulu. Sabri bah manager. Oh. Dulu Kan kami di Miri nak. Sabri asalnya nak pergi Tanjung Pinang. Memang singgah si ya kan dari Sabah singgah ke Miri lo. Dari Miri yang ambil flight Tanjung Pinang. Selamat datang di Batam. Oh, mesti ada pasport dulu no? tadi kita sudah keluar. Ni dek. Kot ya ujung. Toh. Kita tak nampak ada signboard foreign passport sebelah kiri. Apa yang sini tak nanggah? 2.1. So kita keluar dari arrival tadi. Masuk ke mall terus lah. Masuk ke mall terus. Menara area. Di kenangan. Direct ferry from Singapore to Niruk Island. Memang ada mau pergi toilet, mau cari toilet. Toilet dulu. Sudah pergi toilet ke? Oh ya lah. Menyesal juga aku tak pergi toilet di sebelah depan tu tadi. Oh kita balik ke jalannya.
Tapi bila balik nanti sesat lagi. Check in baggage. Tanggal line dah okey ke? Kita settle barang. Saya guna international roaming. Hanim dia beli eSIM. Itulah nak tengok line dia dah aktif ke belum. Connecting. Mana line tu? Mesti ni dia pakai. Kita salah setting guys. Lepas tu Hanim punya line belum dapat aktif lagi. Rupa-rupanya kita tak on dia punya roaming. Sebab kita ingat eSIM tu local Indon punya, tapi rupanya negara luar pun punya. Memang patutlah on roaming. Hanim dia pergi off roaming tu. Dapat. Ini mati. Double apa on off. Apa namanya? Flight apa nama aeroplane. Hotel kita bukan situ kan. Satu gratis satu Senin dan Selasa. So kita keluar daripada Harbour Bay, tu tadi ferry terminal. Keluar saja nak jalan-jalan tengok Maulana Martabak Nasi Kandar Penang. Nasi Kandar Penang ada di Batam. Dari mana stesen Batam Harbour Hotel lah. So Batam Harbour Hotel ni dekatlah dengan ferry, dengan Harbour Bay. Kalau siapa-siapa lain kali datang, bolehlah menginap di sini. Zest Hotel pun dekat. Merah biru kuning Indomaret. Menarik. Ada kita berdua gitu. Kita jalan juga. Oh. Mesti dari depan ni oh. Oh, tak nampak dia. Satu slow. Jom coba ke arah ini. Circle K. Saya kah yang awak horn? Ini dia Kuta Kute. Mall lah tu kali ni. Oi, tidak sangka-sangka Batam ni besar. Banyak orang jogging. Orang-orang bandaraya ni jogging. Nak buat. Orang gawan jogging on petang. Jogging di pasar. Jogging di pasar apa kan? Ya, tak ada. Jalan. Indomaret.
Ah ya, Duduk di Yellow Hotel pun dekat. Yellow. Ni kita main belasah je guys. Kita jalan je. Memang sengaja nak tengok keadaan sekeliling kan, selagi mampu berjalan ni. Setakat mana kita mampu nanti kita tengok. Oh, tu yang ditunjuknya. Oh, Heineken bah, kopi Arjuna. Ada Heineken. Rajin lah. Tu nak banyak bunga-bunga tu. Nang benar-benar orang jogging. Betul guys, ramai betul orang jogging petang-petang ni. 777 Macam hotel ada tu. hotel mana ada Hotel. dan Hotel and resort. Tu pun dekat ding, 9 days hotel. Kira dekat lah. yang sudah jadi sampai untuk makan hotel. Ses Hotel. Musang King. Pas pernikahan. Yudiak. Kurang besar kali ya. Alfamart. Atau mall kali ya. Jangan masih beda. Jangan masih Kita masuk dalam lah. Dia masuk dalam sih nampak kita situ. Memang. dah jogging pasar. Batam. Besar bandar Batam. Bandaraya Batam. Sangat besar. Tapi tadi 2.6 kilometer. Ui, pelik taksi ada ni, tengok dah. Taksi ya pelik. Oh, polis kah? Polisi. Oh, polisi. Kami taksi. Oh. Orang kaya job tidak jogging. Batam Harbour Hotel 2. Batam Harbour Hotel 2. Kita ni menghala ke Harmony Hotel Switch. Nak beri lah semua company bah. YB kali tu. Anak baik. Karena kami olah CEO dia dari England mestinya PT. Ada satu industri. Vespa. Kali ada pertandingan kali ring jogging di bandar.
Jalannya. Tadi orang jogging di mana? Oh, benar juga. Port tu tadi nak. Port Harbour. Ini tak banyak parking kosong. Lumayan lah. Oh, Harbour Bay pun kawasan ya. Kawasan macam orang dah Royal Mulu Resort sila lah sila. Harbour Bay. Sini belok kanan. Orang kahwin. Immaculate Kita mesti keluar di situ. motor pun kena. Banyak untuk punya congratulations. Judi yang tu. Fuyo bahaya sini guys. Aku rasa aku tak sepatutnya crossing jalan ni. Kalau aku ikut jalan sebelah kanan ni terus okey lagi. Mau pergi seberang ni. Jalan kaki di Batam. Lagi lah kau. Ya, semua jalan kaki. Hah? Kalau pergi lah kau, semua jalan kaki. Mana kita nak kau ni? Warkop. Kopinya maju pun kau lah. Oh, bil watok bang. Macam, ya tenang kau lah. Jauh dah. Tahan dah. Beli Gojek. Orang tidur. Tapi jalan ni sangat busy. Mana dapat Gojek nak berhenti? Ini pun tempat dah lain macam. Kakak belok kanan. Depan nun. Salah okey, jalan siang dekat Oh. Aku memang dah risau dan juga dah tak tahan nak berjalan. Cuma nak cari tempat yang sesuai. Kok pegang ini tutup. Sekejap lagi kita belok ke kiri ni. Kita berhenti dekat stall es jeruk. Es jeruk. Sangkis. 1 kilometer lebih je udah jalannya. Oke, Gojek aja lah. Berapa? 19.000. Wah. Boka hemat. Boka hemat tuh CV tuh. Hati-hati juga kita masuk ya. okey jalan. Sakit aja. Ada yang besar je. Kalau nak masuk kau.
Yang mana dekat luar tu. yang mana dapat tadi? Kalau money switch dapat. Ada lagi sikit ya macam van macamnya. Ya Trans Batam. Ini Kak. Yang itu boleh? Oh ini tak boleh. Itu tak boleh. Kakak nak pergi Taman Siak ke Taman Sentral. Anim belajar nak naik bas kononnya. Surat belajar abang. Soalnya ini Kelakar. Hah? basnya lama. Obatnya lama. Anis. Kami letak. Itu tadi sampai 2 nikahnya. Dah tak minta. Belum. Masih. Oh jalan. Besok jalan. Ya kan masih panas. Ini gelapnya jam berapa? Gelap. Iya kan? Maghrib. Setengah jam. Maghrib nak. Oh, tak pasal kan. Aku pun download Gojek. Jalan juga. Kita mana berapa kilometer lagi? 1.6. Sia jauh. Oh ya kak. Ini shortcut ni. Akan nak pakai Grab. Nak pakai Grab. Kalau sana shortcut kah? Gojek, Sana. Gojek boleh. Oh nak pakai Gojek. Saya ada Gojek. Oh Gojek. Nanti Gojek dia pakai motor. Kereta kan? Bukan Kalau kereta Gojek kan? dia motor. Kalau nak pakai kereta boleh. Gojek kereta. Ada. Ada juga yang tak tahu bahawa Gojek ada Gojek Car. Di Batam Batam Center. Center. Batam Center. Itu. Kak, ini tempat ni namanya Kom Jodoh Jodoh. ini kan? Jodoh. Jodoh Square. Sungai Jodoh aja tulis. Ini Sungai Jodoh. Main jodoh. Sungai Jodoh. Ya, nah ini lah. Sungai Jodoh. Ini Gokar. Kereta. Coba lah ya. Jalan Raja Ali. Semua orang ambil. Ada orang ambil. Loading van. Mesti lagi van lah. Van. Ada dia pecah dari sana.
Toyota Avanza putih. BP. Sebenarnya ada sekarang tu. Ni kita tunggu driver yang kedua sebab yang first tadi minta di-cancelkan. Akhirnya adalah driver kita datang lepas ni, alhamdulillah. Kami order Harmony Suites Hotel. Tu lain kan? Harmoni. Harmony Suites Hotel kan? Pas kan yang saya punya. Kalau yang di Tamrin ini Yang ini lain kan? yang di itu Tamrin Haris Oh, Haris Suite. Haris Suite. Jalan pusing-pusing. Banyak kedekut-dekutnya itu. Oh, massage pa lah. Takutnya. Oh, ya Bukan kan? restoran. Bukan restoran. Tapi tadi restoran. Cafe and restoran. Nak dekat sini. Atau tadi bar. Massage. Gold Hill. Nagoya Gold Hill. Kawijaya. Ini konjong kopo. Tes lah. Okay guys, kita dah masuk bilik. Tutup pelan. Dan kita punya hotel ni Harmony Suites Hotel. Dan sebenarnya malam ni kita adalah malam tambahan lah. Asalnya planning 2 malam mulai daripada besok. Jadi hari ni kita tambah 1 malam lagi dan kita buat booking lain tapi di hotel yang sama. Dan bilik kita tadi macam ada masalah ke apa. So mereka upgrade kita punya bilik kepada suite room. Jadi kita masuk ikut pintu ni. Kita masuk terus nampak yang macam ini. Wow. Sini ada toilet lagi. Sini ada living room. Dining. Table. TV. Dan ini bilik. Bilik tidur. Macam 2 bilik jadinya suite room ni. Toilet lagi. Anim dah buka tudung. So ini kita punya bilik untuk malam ni. Bukan malam ini. Jadi teruslah kita buat pertukaran. Kalau tidak besok hari kita terpaksa tukar bilik. Jadi kita terus tambah duit untuk stay di sini teruslah. Tak perlu tukar-tukar lagi. Selama 3 malam, 4 hari 3 malam kita di sini. Tapi bilik tu saya ada yang yang murah kali. Saya ada penjannya, saya ada view. Siapalah. Janji biliknya selesa, sangat selesa, besar. Katil pun macam king, katil king besar. Window ada. Tapi kita tengok tak ada view. So, ni baru tingkat 2 tadi. Si nampak luar tu. Atap ya. Nah, nampak atap kan? So, itu bilik kita. Alhamdulillah. Harmony Suites Hotel. Xbox bah besar lu. Yo. Kelengkapan dapur semua ada. Ha? Lengkap. Microwave bah. Salah lu masak tu.
Okey, kita rehat dulu. Lelah juga. Tadi kita coba berjalan kaki. Tapi jalan punya jalan hari makin gelap. Jadi pemandangan kita tak biasa. So saya tadi ambil Gojek. Dan abang Gojek tu tadi, apa namanya tadi? Amar. Hah? Amar. Amar. Abang Gojek tadi saya guna Gojek yang hemah 11,000 je. Daripada tepi jalan yang kita minum es jeruk. 11,000 sampai ke hotel ini. Langsunglah kita ronding dengan dia untuk bawa kita sia-sia berjalan-jalan besok. Okey, kita rehat dulu. Plug di bilik ni 3 pin. Ada 3 pin. Wah, rezeki lah. Dapat plug 3 pin. Plug Malaysia mana? 3 pin. Plug 3 pin. Hotel tu mungkin hotel lama lah. Dalam keadaan tak nampak hotel lama. Wah, banyak kali plug 3 pin. Kalau Indon punya dia pakai yang bulat dah. Alright. Keluar dari hotel. Ini hotel kita ni. Harmony. Pergi cari makan. Jam sekarang jam Malaysia lah, 8.55. Ada Starbucks. Restoran sederhana, boleh try ya, deh. Jalan je lah. Restoran sederhana. Durian, ada durian juga macam durian lah ni. Yalah Alfamart. Acik ikan bakar. Nah, itu pun boleh je lain kali. Fox Hotel pun boleh. Bagus nah biaka. Julia Evadis. Andainya rekomendasi. Nah, benar lah ya durian. Ya. Ya. Durian. Sama goyang. Kalau kita tahu ada anak Durian. Oh, sama macam saya di KL ya, ada Musangking. Kami mau makan ikan bakar itu. Okey, siap. mainnya. Sebabnya pakai kereta, so banyak tempat di covernya dalam sehari ya. Wah, dia dapat. Banyaknya ada tempat tu. Kita sampai sini sebab kita tanya resepsionis tu. Yulia dia bagi tahu ada ikan bakar dekat sini. Itulah kita dah sampai sini, alhamdulillah. Kita 2 orang. Yes. Enak banget.
Kalau ikut nafsu, semua kita nak makan ni. Ikan bakar. Ikan bakar macam mana? Ikan bakar pilih gampang. Pilih. Nah, ikannya boleh pilih. Nanti udang, ayam, sotong boleh pesan dari sini. Sayur, ikannya Di mana itu? Depan tu. depan. Ah, yang depan ni. Ayam. Ini ikan apa ini? Ini ikan sapa. Sapa. Siapa? Ah. Iya, ikan sapa. Dia kayak ikan. Sedap ya? Sedap ya. Favorit di sini. Boleh. Ambil tu. Nanti kau pilihlah sama saya. Janganlah besar sangat. Dia sekitar setengah kiloan. Dia ditimbang setengah kilo ke atas dia. Dia 1 kilonya 280. Jadi dia setengah kilo ke atas dia. Nggak ada yang paling kecil lagi. Dia ukurannya segitu aja semua. Boleh? Boleh. Boleh. Ikan bakar satu, lepas tu Malah saya mau keluar dari asap lagi. ayam. Ayam. Ayam yang macam ini apa ini? Ini sayap. Sayap. Oh, Ini sayap dibakar. Okey. Boleh lah, sayap Mau bakar. berapa sayap? 2. 2 ya? 2 sayap bakar. Sotong. Soto pun dia mau. Sotong tepung bisa telur asin atau mau bakar. Sotong kau udah. Yang favorit di mana? Udang, sotong. Sotong bisa udah bisa. Dua-dua. Udang. Coba besok mau makan udang. Okey. Sekarang makan ayam sama ikan. Ayam. Sayur. Sayur. Saya mau Ada sayur. kangkung. Kangkung biasa dimasak kangkung sambal terasi. Boleh lah kangkung. Kangkung sambal ya. Iya. Oke, kangkungnya 1, nasinya 2. 2. 2 nasi goreng. Ini nih tipan tahu. Dia dalamnya ada isi telur, tahu Cina, ayam, dia ada jamur, udang, Wih, banyak tuh. Oh, banyak lah. Boleh lah. wortel, dia campur-campur gitu di dalamnya. Jadi pesannya macam mana untuk satu orang? Dia ini cuma 1 slice aja. Okey lah, ambil satu. Boleh 1 tipan tahu, Tipen tahu. Lepas tu ayam. Terus yang ini adanya cuma es goteng sama cendol. Koteng apa? Goteng dalamnya kayak ada agar-agar, jadi doang, jadi oh, okey. Manis ya. Alpukat ya ada. kalau jus buah asli, orange, timun, apel hijau sama lemon itu buah asli. Selain dari ini dia frozen berbuah Oh, dimakan. betul. Oke, saya ambil orange. Orange. Saya Jangan campur gula lagi ya. Pakai es batu mau? Ya. Es mau, nggak mau gula ya? ambil apple lah. Apel hijau mau pakai gula? Apple hijau. Sedikit saja. Kurang gula. Oke. Okey, terus sekejap. No Terus gula. nasi goreng. Terus nasi goreng ke nasi putih. Nasi putih dulu. Okey lah, nasi putih lah. Besok lagi kita makan. Yang kedua ya. Ya. Berarti ikannya saba bakar 1, sayap bakar 2, sayur kangkung sambal 1, nasi putih 2 sama tipan tahu 1. Oke. Ininya orange juice sama apel hijau. Oke, makasih. Itulah pesannya dan pesanan makanannya di sini. Dapat saya punya internet.
pada abang. Okey, kita sudah selesai makan di Accia ikan bakar. Ini nih, Accia ikan bakar. Semua tadi ongkosnya berapa, Bu? RM76. 328.900. Equal tu berapa ringgit? 76. 76 ringgit. Alhamdulillah. Memang positif makanannya banyak. Oh, siapa jalan belah ya? Umah belah ya. Ya, belah ya belah kanan. Ambil madah mau jalan belah ya. Mau lari dari keturunan. Okey. Hotel kita depan tu je. Tapi tengok vibe sini, tengok vibe sini. Oh. Duduk-duduk aja tepi. Lepas tu tengok orang, tengok kereta aja di depan. Tengok jam aja. Pun boleh enjoy. Hotel Nagoya. Madani ding, dengar tak? Madani. Madani 88. Hotel. Bukan tu kedai makan bah pada tu. Patisserie and cafe. Yalah, malas semua lepak. Oh, Enjoy dalam bilik lah. bilik je lah. Alright, kita balik. Pesan. Subscribe.